Bersedia pemandu-pemandu S70, kereta konti mencucuk anda nanti. So guys, ini dia BMW i5 eDrive 40M Sport. Jadi apa yang special kereta BMW ni? Ianya dipasang di Malaysia. Lebih spesifiknya ialah di Kulim, Kedah. Oh, faham? Memang So untuk video kali ni saya nak cerita sikit dari segi dia punya ride handling, NVH, lebih kepada driving experience lah untuk BMW i5. Okey, sekarang ni kita berada di interior BMW i5. Nak pergi ke dia punya driving mode, either korang nak pergi tekan kat skrin, nak lebih mudah dia ada satu shortcut button kat sini, dia tulis My Mode. Okey, tekan sini, dia akan keluar macam ni lah. Dan saya nak sentuh 3 saja. Yang pertama ialah personal. Personal ni kira macam normal mode lah. Okey, yang kedua ialah sports mode. Okey, bila korang tekan sports mode ni, yang pertama dia akan grip dekat bahagian seat. Dia akan grip, dia akan cengkam. So korang punya movement tu rasa lebih stabil lah. Last dia ialah efficient. Efficient ni lebih kepada nak increase lagi dia punya driving range. Kereta ni fun to ride. Itu memanglah dia punya DNA untuk kereta BMW. Ini adalah rear wheel drive. So dari segi dia punya responsiveness tu memang dapat rasa lebih sedap. Satu lagi, kalau kita nak push kereta ni yang paling tinggi dari segi dia punya acceleration, dia ada satu boost button. Kita kena tekan this boost button, dia akan bagi masa dalam 10 saat. Kira macam NOS tapi versi EV. Let's go. Kita sekarang dalam speed lebih kurang dalam 100 kilo. So untuk overall noise memang saya rasa cukup okey lah, cukup senyap. Kalau korang travel long distance dengan family, bising-bising kat luar tu memang dapat di minimize. Wind noise tu pun ada sikit-sikit lah. Bila korang dalam 150 kilo tu, barulah dapat dengar sikit-sikit lah bunyi angin yang laju. Untuk kalau dari segi vibration ataupun gegaran, tak ada rasa sangat gegaran tu. Sebabkan suspension dia memang cukup bagus. Bahagian depan ni ada double wishbone. Dekat bahagian belakang menggunakan multi-link suspension. Dia dapat minimizekan impact lah. So pemanduan still rasa lebih selesa. Betul dia, kita make corner-corner sikit sini. So far memang sangat tegap lah. Turn radius dia memang cukup bagus lah. So kita try. What? Woohoo! Satu lagi, kereta ni ada rear steering, di mana kalau korang pusing habis tayar depan ni, tayar belakang pun akan ikut sikit. Jadi guys, itu dia BMW i5 eDrive 40. So kereta ni memang sangat best lah untuk di drive. Kalau korang nak tahu dari segi dia punya perjalanan jarak jauh, korang boleh tengok kita punya Mr. No Q. Nanti dia akan test kereta ni untuk perjalanan jarak jauh. So boleh follow page Soya Cincau. Berserta jangan lupa untuk like, follow dan subscribe Soya Cincau BM.